Korang pernah tengok tak Emo Ninja berjalan atas air dalam filem aksi? Kalau korang ingat tu fantasi, korang kena tengok cicak ni langgar hukum graviti. Kenalkan Basilisk Lizard. Reptilia dari hutan Amerika Tengah ni digelar sebagai Jesus Christ Lizard oleh penduduk tempatan. Sebabnya, dia adalah satu-satunya cicak besar yang boleh berlari pecut di atas permukaan air tanpa tenggelam. Bila dia diancam oleh pemangsa macam ular atau burung helang, dia tak akan lari atas tanah. Dia akan terjun ke arah sungai, berdiri dengan dua kaki belakang dan mula memecut pecutan maut atas air. Macam mana dia buat benda gila ni? Rahsianya ada pada kaki belakang dia. Jari kaki cicak ni ada selaput kulit rahsia yang akan kembang bila dia buka langkah. Bila dia hentak kaki tu ke atas air dengan kelajuan luar biasa, selaput tu akan terperangkap buih udara kat bawah tapak kaki dia. Buih udara tu bertindak macam pelampung sekejap yang menahan berat badan dia. Sambil kaki dia mengayuh macam kincir air, dia boleh berlari pecut sejauh 20 meter merentasi air sebelum dia penat dan mula berenang. Sumpah nampak macam ninja lari atas air. Korang rasa teknik ni boleh diaplikasikan kat manusia tak? Jangan lupa like, komen dan share.